Saya terpanggil melibatkan isu tentang etnik pelarian Rohingya yang sedang diperkatakan dalam negara kita sekarang ini setelah kita punya aktivis pergi buat live di pusat bandar utara Selayang yang menunjukkan bahawa bagaimana etnik pelarian Rohingya ini, mereka ini diklasifikasikan sebagai pelarian. Apabila mereka ini pelarian, mereka tidak boleh menjalankan sebarang aktiviti perniagaan. Mereka tidak boleh bekerja. Mereka hanya tinggal sementara dalam negara kita dan selepas itu mereka akan diuruskan oleh UNHCR untuk dihantar ke negara ketiga. Apabila isu telah tular menunjukkan bahawa lembu-lembu korban ini sekitar 70 ekor kurang lebih lembu korban dan kita telah menetapkan nilaian lembu korban ini seekor lembu kurang lebih RM10,000. 8 ke RM10,000 sebab lembu-lembu ini adalah lembu-lembu yang sadu, yang besar. Kalau 70 ekor, kalau seekor RM10,000 ada lebih kurang RM700,000 Malaysia. Bagaimana pelarian yang tinggal dalam negara kita ini boleh melakukan ibadah korban ini dengan nilaian RM700,000? Kita cuma nak bawakan kepada rakyat untuk berfikir mereka ini pelarian tetapi boleh keluarkan nilaian duit sehingga RM700,000 dan telah kita ketahui bahawa di Selayang itu adalah tempat lambakan menjadi satu pusat komuniti kepada etnik-etnik pelarian Rohingya yang memonopoli perniagaan melibatkan pasar-pasar borong. Mereka ini sebenarnya bukan sekadar pekerja-pekerja di pasar borong dan sekitar Selayang, tetapi mereka ini sebenarnya adalah peniaga-peniaga yang berjaya, yang mereka ini kaya raya tinggal dalam negara kita dan mereka mengaut keuntungan hasil daripada perniagaan yang tanpa membayar sebarang cukai kepada kerajaan kita, dan dalam masa yang sama mereka juga sedang kongsi melibatkan subsidi-subsidi rakyat Malaysia. Ini yang kita viral dan berkaitan dengan itu setelah video yang aktivis kita telah turun ke lapangan buat video dan saya telah membuat kenyataan akhbar pada 2 Jun, tak silap saya, pada 2 Jun yang saya telah keluarkan kenyataan akhbar dan telah disiarkan di media-media perdana dan telah menjadi viral sehinggalah Suhakam ini telah keluarkan kenyataan berdasarkan apa kenyataan yang aktivis 11 buat di lapangan dan kita keluarkan kenyataan di akhbar. Ini respon daripada Suhakam.